Nombor 3. Misteri mayat membusuk dalam tangki. Menurut sumber Sinar Harian, pada 4 Februari 2025, satu penemuan mengejutkan penduduk setempat berlaku di Pelantar P5, Kampung Sungai Pinang Besar, Pulau Pangkor, Perak, apabila mayat seorang lelaki berusia 51 tahun telah ditemui mati di dalam sebuah tangki simpanan air kosong. Polis sahkan mayat seorang lelaki dijumpai dalam sebuah tangki simpanan air di Pelantar P5 Sungai Pinang Besar di Pulau Pangkor pada Selasa. Lokasi tersebut dikatakan sangat jarang dilalui orang dan mangsa dipercayai telah berada di dalam tangki itu untuk tempoh yang belum dapat dipastikan. Penemuan ini dibuat oleh seorang pekerja pelantar yang terhidu bau busuk ketika hendak membuka paip utama berhampiran lokasi tersebut. Mayat mangsa telah ditemui dalam keadaan terlungkup, kembung dan telah membusuk. Pihak polis telah menerima laporan mengenai kejadian ini sekitar jam 3.15 petang dan segera ke lokasi untuk menjalankan siasatan awal. Menurut Ketua Polis Daerah Manjung Perak, Asisten Komisioner Hasbullah Abdirrahman mengesahkan bahawa ujarnya siasatan awal di tempat kejadian menemukan seorang lelaki dalam keadaan terlungkup. Beliau dilihat berada dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam tangki simpanan air. Pemeriksaan oleh pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Pangkor mendapati mangsa telah meninggal dunia. Mayat tersebut kemudian dibawa ke Unit Forensik Hospital Seri Manjung Perak untuk proses bedah siasat. Hasil siasatan awal mendapati tiada kesan kecederaan ketara pada tubuh mangsa dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut tanpa unsur jenayah. Nombor 2. Lenyap tengah malam ditemui repot di parit. Menerusi TikTok berita harian, misteri kehilangan seorang lelaki berusia 59 tahun akhirnya terjawab selepas mayatnya ditemui hampir repot bersama motosikal dalam parit di kilometer 65 Jalan Kota Baharu Gua Musang, Kelantan, berhadapan ladang kelapa sawit dekat Simpang 3 Sungai Durian pada 8 April 2024. Ketua Polis Daerah Kuala Krai, Superintenden Mazlan Mamat, memaklumkan bahawa ahli keluarga mangsa telah membuat laporan polis sebagai orang hilang pada jam 12.03 pagi selepas mangsa tidak pulang ke rumah sejak keluar jam 1 pagi untuk berjumpa rakan di Kuala Krai, Kelantan. Usaha menghubunginya juga gagal. Mayat ditemui pada jam 2.55 petang selepas polis menerima maklumat daripada bilik gerakan IPD Kuala Krai, Kelantan mengenai penemuan seorang lelaki dalam parit. Siasatan awal mendapat